Nick memandang keluar tingkap ke arah dunia yang sunyi. Hanya apabila dia sangat terdesak sehingga dia bersedia untuk membunuh diri. Saya melihat di balkoni bertentangan. Terdapat seorang gadis yang masih hidup. Dia menuru ke tingkap untuk memastikan dia tidak berhalusinasi. Dan penampilan Lisa, ia juga menghidupkan semula harapan Nick untuk terus hidup. Malam itu hujan lebat. Dia segera mengeluarkan semua peralatan yang boleh menampung air untuk menadah air. Saya juga mengambil kesempatan untuk mandi untuk menceriakan diri. Keesokan harinya dia menyambut Lisa di balkoni. Tetapi kedua-duanya hanya boleh berkomunikasi melalui teks. Selepas mengetahui Lisa kekurangan air, Nick membina laluan kabel dengan tali. Sediakan untuk menghantar 2 botol air. Tanpa diduga, botol air itu secara tidak sengaja melanggar pagar. Secara langsung menarik zombie. Lisa hendak diserang. Nick pantas membaling botol itu untuk menarik perhatian zombie. Tetapi dia hampir diserang kerana ini. Untuk mencari lebih banyak bekalan, Nick menjelajah ke apartmen sebelah. Tak sangka ada yang terselamat di sini. Melihat bahawa sang biau adalah seorang lelaki tua, Nick tidak berjaga-jaga. Dia hanya berpatah balik. Kayu tebal lengan datang. Apabila Nick bangun, saya mendapati diri saya terikat di dalam bilik. Terdapat juga isteri zombie sang biau yang dikurung di sebelahnya. Rupa-rupanya dia ingin memberinya makan. Sejurus itu, Lisa memanggil Nick di intercom. Sang biau mendengar bunyi itu dan pergi untuk memeriksa. Dia tidak tahu bahawa ini juga memberi Nick peluang untuk membebaskan diri. Sang biau sudah kembali. Nick menolaknya terus ke dalam pelukan isterinya. Selepas pulang ke rumah, Nick menerima panggilan untuk bantuan daripada Lisa. Zombie telah melanggar apartmennya. Nick segera memasang tali dan meluncur turun ke balkoninya. Berjaya menyelamatkannya sejurus sebelum zombie menyerang balkoni. Tetapi kini kedua-duanya tidak mempunyai masa untuk meningkatkan hubungan mereka. Melihat sebilangan besar zombie mengejar, Nick melawan. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah berlumuran darah. Walaupun zombie di luar pintu masih mengetuk pintu, tetapi dalam dunia yang runtuh ini, sekurang-kurangnya mereka tidak lagi bersendirian.